Okay, so malam ni kita pergi mana? Pergi pesta layang-layang. Pesta layang-layang. Biasanya kita pergi pagi ya, pagi tengah hari macam tu. Tapi kali ni kita pergi malam. Sampai pukul berapa yang? Pukul 12. Sampai pukul 12. Saya. Yes. So ni event ni dekat Pasir Gudang. Okay, so ni first time lah kita bawa Rais. Okay. Ni ada kota. Kota Kara. Cantik ambil gambar sini. Saya nak ambil gambar ke? Okay, sendiri sini. Kara. So kita first time baru lepas solat maghrib. Dan ramai betul orang. Ini dekat taman permainan dia. Okay, kat sini. Okay. So korang tengok itu, nampak tu layang-layang. Ni pesta layang-layang bukan peringkat negeri Alia Rahman ni peringkat international lah. World punya. Best tak duduk kat Johor? Best. So dekat sini ada apa ya? Tempat zoo. So ada macam-macam haiwan. So dekat luar tu ada orang berniaga juga. Pintu masuk. So, kita lalu sini dulu. Mana buaya? Buaya. Ni ada boot. Ni ada property masing Fuel. Masing. Beli rumah je. Zero deposit. 500 je. Kena beli saham masing bang. Boleh. Masuk ni. Beli saham masing. Kena sambung. Ni Proton. Kau dengan saya. Ya, betul. So program ni sampai pukul 12 malam. Tu ada museum. Saya nak pergi tengok ke? Dalam tu. Okay, kita tak boleh masuk sayang. Kita tak boleh masuk sebab apa? Sebab MB nak masuk je lagi. Hai, orang ramai. Apa? Benua layang-layang. Ni yang pesta dia. Ramai orang. So ni MB datang. So ramai orang. So macam-macam layang-layang. Layang-layang nak? Apa tu? Wow. Nah, banyaknya layang-layang. Wow. Banyaknya layang-layang nak. Besar-besar tu. Mana ibu? Banyak. Pertama kali. Banyaknya ya Allah. Banyaknya.
Oh, nais. Layang na. Oh. Oh. Wait, layang na. Bye-bye. So banyak layang-layang kat sini. Okay. So, orang kat sini pun ramai. Okay, ni ada adik ni. Cantik lampu-lampu. So dekat sana ada MB tengah rasmikan. So Rais, ibu okey? Nak lampu-lampu tu nak. Oh. Ha. Oh ada lampu lah nak. Tangan ye. Tangan. Banyak ramai orang nak. Tu nak apa tu besar tu besar.
kagarog. Yeah.